Kalau buat tu sahabat, nampak dia dah garing dah rempah ni. Tambah lagi air. Tadi video saya matilah. Suruh letak ni. Dia buat dah. Dia buat dah. Okey, garam semua dah letak tadi, cukup rasa. Serbuk kunyit. Kita tambah lagi air. Dengori dia pekat. Saya rasa tak nak letak apa, santan lah. Okey, biarkan dia mengelegak je. Itu dah boleh angkat. Aduh. Video mati pun saya tak sedar. Bahan dia tadi, saya ulang balik bawang merah, bawang putih, halia, 3 sekawan. Yang 3 sekawan tu yang penting-penting lah. Bunga cengkeh, kulit kayu manis. Yang macam bunga tu apa ya? Saya dah tak ingat. Itu. Ini kalau melegak dah boleh angkat dah. Sebab dia je sardin kan. Sardin sekejap je. Kari semua dah masak dah tadi. Lupa kuatkan api. Dah boleh kuat dah. Ni bunga apa ni? Saya bela-bela. Bukan tak tahu ke apa. Liu aus. Sardin tin masak. Kari. Air ni lagi sikit je, tapi saya tak boleh dah letak. Sebab nanti nak kena tunggu lagi kan. Saya nak rasa dia punya ni garam. Wow, dah okey dah. Tak masin sangat. Okey dah, biasa je. Okay dah, jemput makan.